Huh? Ferris wheel hotel. Are you sure? Yes, I sure. Oh really? Okay, let's see. Okay. Sleeping time. Hello everyone, we are back with a new video today. Today we are going for a random trip to Kuala Selangor. And it's only 1 hour 30 minutes drive from KL to Kuala Selangor. So bila korang dah nampak kelapa sawit ni memang dah dekat lah. Okay, kita orang dekat Mentarang Fresh Sekinchan and we're gonna have our lunch here. It's 3 PM here. Kedai-kedai makan kat sini dia memang terletak bersebelahan dekat highway sini jugalah kan, tapi dia ada jalan kecil and boleh masuk park. So kita boleh park kat sini lah. Okay, so this is the ambience of the kedai makan. Dia warung, cuma dia tak adalah panas sebab dia pasang kipas kan. Okay, yang ni bahagian bakar-bakar dia lah, macam ikan bakar semua. Ni menu bakar ikan bakar yang ada dekat sini. So kita boleh tengok ni air yang ada, minuman yang ada. And then ikan bakar ada ikan siakap, pari, bawal, ada nasi goreng, mentarang, and bihun goreng, ayam paprik. So ni belangkas, harga dia ada kat situ. Ada belut, ikan siakap, ikan pari. Harga dia semua dia dah letak awal-awal lah kat sini. So dia ada macam-macam menu dekat sini, okay? So hari ni husband I teringin nak makan mentarang. Okay, ni semua harga yang ada kat sini. Ada udang, sotong, pepahat and kerang pun ada. All kinds of menu. Okay, this is our mentarang. Dia tengah bakar. And look at that. Kedai ni no smoking ya. Dia dah tampak signage dilarang merokok. Korang jangan smoke pula tau. Okay, here comes our udang masak lemak cili api. Tengok dekat dia punya kuah tu pekat, berkrim and penuh dengan santan berlemak. Yang sayur ni kalau nampak macam pucuk paku, tapi sebenarnya I think it's daun kunyit kot. Okay, yang ni pula kita punya sotong goreng tepung, makan cicah dengan sos. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sekarang kita nak try makan dia punya udang masak lemak cili api dengan sotong goreng tepung. Sebentar tunggu mentarang siap. Betul-betul baru nak makan and mentarang sampai. So this is mentarang lah korang. I pun baru first time nak try. Wah, dia mantap. Nak yang shooting je. Shooting tak ada. Shooting ada tadi ya. Okay, which one best tau? So macam ni lah rupa mentarang tu. Dia macam kerang actually, tapi dia panjang lagi sikit daripada kerang. And macam ni lah dia. And dia ada taste macam a bit taste like sotong actually. Okay, Alhamdulillah we are done with our lunch and we are heading to check in. From the restaurant to our hotel adalah dalam 20 minutes. So kita akan lalu all these places. Alhamdulillah weather pun cantik je, tak adalah panas sangat and tak hujan juga. So dia cerah tapi dia tak terlalu panas and it's windy over here.
Cuma sepanjang jalan kat sini yang I nampak banyak sangat makanan yang sedap-sedap. Ada mi udang, ada ikan bakar, ada tom yum lah and all kind of foods lah. Okay, kita dah sampai our hotel. And inilah hotel dia. Nampak daripada luar macam dodgy, but we have to go inside and see macam mana. So this is the hotel, Hotel Le Shore. Tapi I suka sangat vibe kat sini. Dia macam ada very chill and santai-santai punya vibes. Yang semua orang kat sini pun macam relax je. So this hotel is actually recognised by Agoda. And rating dia 8.7, okay? And this is the lobby. Dia ada very simple punya lobby lah kan. Macam kat Hat Nyai punya hotel. And kat luar ni pula ada bicycles for you guys untuk rent also. So now we're going up to our room. And dia punya lift memang kecil sempit macam ni lah, okay? But going to our room, they have a beautiful pathway. I mean, look at that. Boleh nampak river view from here, okay? Yeah, this one. And this is the room. Yang bilik kita orang pilih ni ada balcony facing the river view. So this is the size. And okay, I think it's quite convenient lah untuk yang mana ada family, ada anak-anak. Dia ada all the basic necessities that you need. And this is the balcony facing the river view. Cantik tau view dia. Dia ada juga sediakan kettle, the glass and the tea. Bilik dia sangatlah okay for a one night stay. And untuk harga dia RM260 semalam. And sebab dia ada cermin and then ada complimentary mineral bottles bagi. Yang ni semua kita bawa daripada rumah. And bedbug punya spray, Vectol spray and all this stuff semua kita bawa daripada rumah. Sebab kita orang tak tahulah kat sini banyak nyamuk ke apa kan. So we just bawa lah in case, and then Panadol untuk Ataf. Okay, now kita nak tengok dia punya toilet pula. Toilet dia surprisingly sangatlah bersih. And it looks like a house punya toilet yang dijaga. And macam ni lah, dia ada sink, ada hair dryer provided. And also tempat poo. Kita orang dah mandi and plan nak keluar jalan-jalan strolling around dekat the town. Yang tu korang boleh nampak the restaurant, seafood restaurant from here. Tak nak naik yang tu ke? Siapa nak bawa tu? Daddy bawa. Yang bestnya pasal hotel ni, dia punya parking betul-betul dekat depan hotel je. So senang. Now it's 5 PM and panas juga kat sini. So kita nak tengok restoran mana yang kita nak pergi, okay? Now kita dekat Pasir Penambang, coconut shake sebab I teringin nak makan coconut shake dia. Kedai ni memang konsep warung. Dia ada jual juga dadeh and also taufu here. So warung dia macam ni lah, very dia santai and chill punya vibe. And tak adalah panas sangat sebab dia pasang banyak kipas kat sini kan. Kat sini dia ada jual set singgang budu for only RM10 je. My coconut shake is here. Ya Allah, nampak tu. Yang ni dia memang pure coconut shake tau. Dia tak campur dengan milkshake ke apa. Kau nampak tak dia punya pekat macam mana. Dapat pula tengah-tengah panas. Dalam tu ada aiskrim vanila dia letak. Ya Allah, nikmat, okay. Okay, now it's 6:30 PM. Sekarang kita nak pergi makan dinner dekat restoran Riverview. Yang ni sebelah hotel kita orang tadi tu, yang I tunjuk tadi tu kan.
And these are the new menu they have here. Ada clay pot butter garlic bread. Sedap gila dua-dua ni, nampak so good. Best kan? Ni semua menu yang ada kat sini. Okay, untuk this part ni semua bahagian ketam sahaja. Untuk ketam je pun dah penuh satu page. So kita boleh pilih masakan macam mana yang kita nak. And ni semua bahagian udang. Ni semua ikan yang ada kat sini. So kita boleh pilih lah cara masakan yang kita nak. Okay, untuk ikan dia ada sweet and sour, ada steam, ada deep fried, ada lotus leaf. Yang ni pula section macam clam, scallop, oyster. So ni semua yang ada. Banyak sangat choice dia. Tengok menu dia je pun dah boleh buat rasa sangat lapar korang. So now kita dah nak start order. Yang bestnya pasal restoran ni, dia ada view yang sangat mahal. So waktu tengah panas, dia akan tutup all the blinds lah. Sebab memang panas kalau time panas kan. So inilah view yang korang akan dapat kalau makan dekat restoran Riverview ni. Sementara tunggu makanan kita orang siap, kita orang pergi dekat sebelah ni pula, and turns out they have all the ticketing price kat sini. So kalau korang nak buat aktiviti tadi tu, this is the jetty. Korang akan naik boat dia dekat jetty ni lah. Alhamdulillah, our foods are here and kita orang dah ready nak makan sebab lapar. Okay, yang ni kita orang order the Yong Tau Fu soup. So dia ada eggplant, lady finger, chili, carrot. Soup dia pun tengah panas-panas lagi. Okay, yang ni kita ambil mantau buns untuk Ataf makan. Kita ambil 3 pieces je. And dia punya texture sangatlah lembut, okay. Okay, yang ni the ginger onion clam. This is the MVP for today. So dia ada some kind of garnish flavouring. And also dia ada letak hirisan halia also. Kalau korang nak datang sini, time yang paling best untuk korang datang pada waktu sunset. Sebab view dia sangat cantik. And waktu sunset kan dah kurang panas. So dia akan naikkan all the blinds. So view dia nampak the full view of the river. Nampaknya ada budak tengah feeling macam Titanic kat sini. Betul-betul opposite restoran ni ada kedai yang jual hasil makanan laut. So now kita nak pergi sini pula. I macam biasalah, masuk-masuk kedai macam ni, konon-kononnya I nak tengok-tengok je barang. But we'll see how it goes. Tu dia korang, I dah borong RM200 kat sini. Wah, sepi. Okay, tonight kita orang plan nak jalan-jalan sekitar Kuala Selangor ni. Tengok restoran apa yang buka. And nak lepak lah makan dinner kan. And this is our hotel at night. Dia sebenarnya okay je. So macam ni lah malam-malam kat sini guys. Actually malam-malam kat sini meriah je. I rasa kalau dapat malam raya kat sini mesti best sebenarnya. Unfortunately, kita tak dapat makan dinner malam ni kat luar sebab Ataf baru je tidur, dia tak tidur seharian. So malam ni kita akan order Grab je. Now, this is the view for the next morning. So bangun-bangun pagi pukul 7 pagi, macam ni view kita orang.
Kita orang nak pergi cari breakfast dekat town, tapi hujan pula. And tak banyak kedai yang buka bila time hujan. Kita orang now dekat warung Ibu Jana for our breakfast. Awal? Tidak awal betul malam. Okay, kat sini dia ada jual macam-macam kuih, tapi mostly in the morning kuih dia banyak dah sold out kot. I rasa ramai orang beli masa diorang pergi kerja. And dia ada jual nasi lemak and all these kinds of menu lah. Untuk breakfast kita ambil ni nasi lemak, and ada juga ambil telur goyang, tapi terlupa nak record tadi. Now kita orang nak balik hotel untuk siap-siap and nak check out. So before tu kita akan pusing-pusing dulu and tengoklah nanti macam mana. Tak tahu lagi sempat ke tak nak makan lunch sebab macam now pun tengah drizzling. So insyaAllah we will come again, and don't forget to like and subscribe to our channel.